Salah satu filem seram yang bagi aku memang menyeramkan, filem Sewu Dino. Filem ni masa aku tengok dekat Pawagam memang meremang mat bulu rumah aku. Dan jarang-jarang lepas aku tengok filem seram, bila aku balik, aku akan rasa takut. Dan buat pengetahuan korang, cerita Sewu Dino ni akan keluar prequel dia bulan Disember nanti. Tak silap aku 24 Disember 2025. Dan dekat Malaysia pula mungkin akan keluar awal Januari. Tajuk dia Janur Ireng. Tapi sebelum korang tengok cerita Janur Ireng ni, aku sarankan korang untuk tengok cerita Sewu Dino dulu. Dan cerita ni korang boleh tengok dekat Prime Video. Dan Prime Video ni ada dekat Unify TV. Korang boleh nikmati kebebasan hiburan tanpa had dengan Unify TV. Platform pertama di Malaysia membolehkan korang campur-campur dan tukar-tukar pakej hiburan sesuka hati. Korang bukan setakat boleh nikmati 70 saluran premium, korang juga boleh tonton bermacam-macam movie dan TV series dari lebih 15 stream apps termasuk Netflix, Disney Plus, Prime Video, View dan macam-macam lagi. Download aplikasi Unify TV 2.0 sekarang di unify.com.my/tv dan rasa sendiri pengalaman hiburan style baru. Ni aku nak share lagi sekali sinopsis untuk cerita Sewu Dino. Sewu Dino bermaksud 1000 hari. Satu santet yang dihantar kepada keluarga Atmojo, dan santet ni terkena kepada salah seorang cucu perempuan keluarga ni. Dan apa yang keluarga ni buat untuk kurangkan kesakitan cucu dia ni, kurangkan seksaan cucu dia ni, adalah membuat satu ritual setiap hari. Sebab cucu dia ni dah jadi macam mayat hidup, terbaring dan diletakkan dalam keranda. Dan keranda tu pula diletakkan dalam satu bilik yang berkunci di dalam hutan. Dan ada beberapa orang gadis yang dipilih, dan gadis-gadis inilah yang akan menjaga cucu kepada keluarga Atmojo ni. Apa yang dia perlu buat sebenarnya simple je. Diorang cuma perlu mandikan cucu dia ni sebelum matahari terbenam setiap hari. Dan ritual tu perlu dibuat mengikut turutan. Contohnya nak siapkan air mandian bunga tu, diorang perlu ikut turutan. Nak masuk bunga mana dulu, nak buat apa dulu. Filem ni akan ada prequel, iaitu Janur Ireng yang akan keluar awal tahun depan. Cerita yang sebenarnya mengisahkan tentang apa yang berlaku sebelum perkara ataupun santet Sewu Dino ni dihantar. Apa yang menyebabkan keluarga Atmojo ni diserang dengan santet Sewu Dino ni. Semua itu akan terjawab dalam cerita Janur Ireng nanti. Tapi sebelum tu tengok cerita Sewu Dino ni dulu. Cerita ni korang boleh tengok dekat Prime Video. So aku nak tanya dengan korang yang dah pernah tengok cerita Sewu Dino ni, cuba share sikit pendapat korang. Nyaman.